Adakah roller barrier seperti ini sesuai digunakan di Malaysia untuk ganti penghadang besi sedia ada? Jom kita tengok video ni. Saya akan tunjuk dua uji kaji berkenaan dengan guardrail dan juga roller barrier. Ini selepas daripada insiden bas yang terbalik yang kemudiannya langgar guardrail di Gerik ataupun lebuh raya Timur Barat. Okay. So ramai orang yang memberi cadangan kepada kerajaan supaya tukar penghadang besi kepada roller barrier. So ini jom kita tengok. Pertama sekali, roller barrier ni ialah dia mempunyai serapan tenaga yang bagus dan dia boleh memantul kenderaan untuk berada di laluan dia balik. So risiko kemalangan maut ni boleh dikurangkan. Tapi kalau bagi saya lebih suka kalau dia dipasang di atas highway kerana ada penghadang jalan tengah ataupun susur keluar. Kalau di jalan Gerik ataupun jalan lebuh raya Timur Barat, saya rasa macam kurang sesuai nak guna. Sebab apa? Jom kita tengok sama-sama video ni. Okey, pertama sekali kalau kita tengok di sini, tujuan barrier besi ni adalah untuk menyerap impact juga, okey, dalam masa yang sama di mana dia mampu menghentikan kenderaan selepas itu. Tapi kalau kita tengok di sini, ni contoh di mana pemasangan roller barrier, okey. Ini yang saya nak explain kan. Ni kalau katalah di kawasan situasi di Timur Barat punya highway lah, highway Gerik tu, okey. Biasanya kita akan memandu di sebelah kiri, okey, di sebelah sini guys. Okey. Dan kenderaan akan datang berlawanan ni macam biasalah, okey. So persoalannya di sini adalah kalaulah kenderaan ini dia kehilang kawalan lah, brake dia tak makan ke ataupun dia tertidur ataupun dia sakit menyebabkan dia tak kawal kenderaan tu, lalu terus ke sini keluar daripada laluan dia dan menghempak roller barrier ni dan memantulkan balik kenderaan ni masuk ke jalan lawan. So inilah yang kita nak cuba tengok macam mana. So kita kena tahulah ini adalah kesan roller barrier juga. Ya, memang orang tu selamat, pihak yang kemalangan tu selamat. Dalam masa sama kita risau, pihak bertentangan pun mungkin terlibat. Tapi kebanyakan kemalangan ni tak ada lah selalu berlaku macam tu, tetapi ada potensi boleh berlaku. Sebab bagi saya penghadang jalan yang baik ni adalah untuk menghentikan kenderaan dengan mengurangkan risiko maut. So jom kita tengok macam mana mereka buat ujian supaya kita boleh nampak. Okey, jadi ini adalah ujian di mana kenderaan kalau melanggar penghadang besi. Okay, so anda boleh lihat apabila kereta model langgar, kenderaan terpantul dan kemudian kita kata kenderaan tu akan berhenti serta merta. Ini adalah ujian untuk roller barrier. Okey, so kalau tuan-tuan tengok memang kenderaan tersebut melantun lah. So kalau kita fahamkan di sini kalau katalah dia masuk daripada arah lawan, dia langgar, tentu dia akan masuk arah kita dan melantunkan balik kenderaan masuk ke jalannya. Kalau ikut jalannya, tetapi kalau jalan Gerik tu dia masuk ke arah lawan jalan kita. Visual footage ni itu salah satu visual lagi yang tunjuk satu kenderaan yang langgar roll barrier dan dipantulkan kembali masuk ke jalan. Sekiranya jalan ini adalah jalan Timur Barat punya highway Gerik, so tentu masuk ke arah lawan jalan. Kalau ada kenderaan lain yang tak sempat brake, kereta tu akan menuju pula ke arah kenderaan itu. Okey, so yang ni pickup truck pula. Ujian untuk pickup truck untuk penghadang jalan besi. Okey, sepatutnya dia berlaku macam ni lah. Dia langgar, okey, kenderaan akan masuk ke kiri, maksud dia berhentilah. Ini sepatutnya yang berlaku apabila berlaku kemalangan penghadang jalan besi lah. Okey, masuk macam ni guys. Masuk kereta akan berhenti serta-merta, tapi impact dia kuat, mungkin membahayakan pemandu, tapi at least dia tak masuk arah lawan jalan, membahayakan nyawa pemandu lain. Okay, so macam ni. Yang ni boleh dikatakan gagal lah, tapi at least dia berhenti juga. So ini adalah ujian pickup truck untuk roller barrier.
okey, selamat, keadaan dia selamat, pemandu selamat, tapi dia menghala masuk balik ke jalan. Kalau jalan gerik, tentu arah tentangan. Okey, yang ni pula adalah ujian untuk lori. Untuk lori besar lah, kita panggil truk besar, apabila dia langgar penghadang jalan. Okey, so di mana lori ini akan berhenti serta-merta juga. Ini adalah ujian kedua, langgar guardrail, di mana lori ini walaupun dia tak berhenti tetapi dia dipandu ke kiri jalan, ke tepi jalan. Kerosakan yang teruk pada kenderaan. Ini satu lagi contoh sekiranya senario ini berlaku, lori berhenti serta-merta, tidak masuk ke jalan lawan, tidak membahayakan nyawa pemandu lain. Ini adalah lori truk besar lah, lori yang langgar barrier, roll barrier. So di sini anda boleh lihat di mana lori ini akan masuk ke arah lawan. Jelas kalau di Lebuh Raya Timur Barat kita guna dekat jalan yang tak ada penghadang tengah, inilah kesan dia. Kenderaan selamat, pemandu selamat, kerosakan minimal, tetapi kalau ada daripada lawan arah punya pemandu kenderaan lain, so potensi besar untuk lori ini langgar mereka. Jadi ini yang saya kongsikan kepada anda, dua senario di mana penghadang jalan besi dan juga penghadang roller barrier sekiranya ingin dipasang, perlulah memilih tempat yang sesuai. Kalau tanya pandangan saya, atas highway susul keluar jalan Lebuh Raya, okey, tak ada masalah, ataupun jalan yang mungkin tidak ada aktif penggunaan aktif kenderaan. Kalaulah pandangan saya di Gerik ataupun di Timur Barat, masalahnya pada musim perayaan kenderaan yang sangat aktif. So sekiranya senario-senario tadi berlaku di mana kenderaan yang langgar roller barrier tu, kenderaan tersebut boleh dilantunkan masuk ke jalan berlawanan. Sepatutnya dia masuk ke jalan dia, tetapi sebenarnya masuk ke lawan perjalanan. Yang dikatakan masuk, pandu semula masuk ke jalan dia tu adalah kalau kita guna highway. Jadi kita dah nampak kedua-dua perbezaan, macam mana yang mana lebih efisien untuk hentikan kenderaan, yang mana lebih efisien untuk keselamatan, mengurangkan kerosakan kenderaan dan memelihara nyawa pemandu. Dan dalam masa yang sama kita boleh tengok yang mana yang boleh menyebabkan kemalangan pihak kedua, ialah yang tak ada kena-mengena. Contoh yang saya bagi ni, contohnya kita mungkin kemalangan pertama dah ada risiko, tetapi dia boleh melibatkan pula dengan nyawa yang kedua dan juga kenderaan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.